kuasa. Ya! Boboiboy kuasa 5. Korang tahu tugas masing-masing kan? Boboiboy kuasa 3. Mulakan sekarang. Wah, Boboiboy pula berpecah 5. Ya, satu strategi yang bijak, lagi kreatif. Pisau pemotong harita. Gempa-gempa. Aku nak kena buat apa ya? Oh, kau belum ada tugas. Kau buat air lah. Air? Senang je tu. Serahkan pada aku. Okey, Gopal. Arahkan kami untuk memasak. Okey, ambil tu, basuh. Peti, kau nyalakan api. Daun, potong tu. Baik. Tak payah, kita pun ada kuasa. Jom masak. Apungan graviti. Potongan lado. Tapi kita nak masak apa ni? Kita buat sup special. Sup buat apa? Buat biskut lah. Baru sedap. Tak boleh. Biskut kau dah sedap. Ish, apa kau kata? Hai, teruskan masak. Biarkan berbudak tu, Boboiboy. Wei, lepaskan mangkuk ni. Aku nak guna untuk adun biskut aku lah. Bagi mangkuk ni. Aku dah letak sup lah. Siap. Siap pun. Masa memasak, kini tinggal hanya 20 minit saja lagi. 20 minit. Halilintar, laju sikit. Kita dah ketinggalan. Belahan Halilintar. Dengan api biru ini, tom yum aku akan jadi lebih sedap dari punyamu. Jangan yakin sangat. Kau mungkin ada api biru, tapi kita orang ada bunga kantai. Boboiboy, jangan lupa letak garam tau. Ish, kau ni. Kalau letak semua, masinlah nanti. Bawa sini. Apa yang Kuali buat tu? Wah, hebat betul. Kau Kuali. Wei, kau sokong siapa sebenarnya? Mestilah sokong Boboiboy. Teknik memasak kau tak menarik langsung, Kuali. Sedapnya bau. Kenapa macam terlebih pedas je ni? Santan. Kita lupa masukkan santan. Air santan. Sempat ke tak nak siap ni? Aku rasa api dapur ni tak cukup kuat. Biar aku tolong. Tunggu, Blaze! Semburan api! Dah terbakar. Alamak. Kita kena padamkan cepat. Is. Beginilah kalau yang masak banyak chefnya. Memang tak menang lah nampaknya. Cabut! Masuk sekarang! Api! Ish, korang ni. Ais bom aku! Habislah. Nampaknya dapur Boboiboy bukan saja tak berasap, malah dah beku.
Kalahlah kita. Mengaku kalah sajalah, Bobo Boy. Teleporter? Jangan risau, Bobo Boy. Kita orang ada kat sini. Tu apa? Memasak ni bukan saja perlukan ilmu, tapi perlukan kesabaran dan azam yang tinggi. Kalau tak, memang tak jadi. Tapi dah tak boleh nak buat apa-apa pun ni. Hah? Jomlah kita balik Autobot. Gurau je. Boleh lagi tu. Atuk ni kalau masak terlebih masin, Atuk tambah air. Kalau terlebih pedas, Atuk tambah gula. Kita boleh ubah ikut cita rasa kita. Dan memasak ni boleh beramai-ramai, tetapi mesti ada kerjasama dan satu sahaja kepalanya. Bak kata pepatah Jawa, too many cooks spoil the broth. Ha? Sejak bila orang jauh cakap orang putih? Faham? Baiklah. Bobo Boy dah faham. Terima kasih, Tok Abah. Korang faham kan? Faham. Serahkan pada kita orang. Bagus. Mulakan sekarang. Masa tinggal 5 minit saja lagi. Dan Kuali sudah mula menghidangkan tom yum ciptaannya. Teruskan, Bobo Boy. Jangan kalah dengan Kuali tu. Go, Bobo Boy. Haba pecai. Kuasa elemental. Bobo Boy kuasa 2. Elemental fusion. Bobo Boy Frost Fire. Wah! Bobo Boy guna kuasa fusion! Semburan panas bagus. Pemanasan optimal. Gaulan serasi. Nampaknya Bobo Boy mengejutkan semua orang dengan penggunaan kuasa yang optimum dan efisien. Anak murid saya tu. #Dankling. Masa hanya tinggal 1 minit. 10 saat saja lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa pun dah tamat. Hey, sampai juga siap. Terbaiklah, Bobo Boy! Tahniah buat kedua-dua peserta. Dan sekarang, saya persilakan Kuali untuk ke meja juri. Saya persembahkan Tom Yum Galaxy. 4 bahan digabungkan dalam satu masakan. Dijamin terbang sampai ke bintang. Wah, sedap betul. Elemen dari 4 bahan telah berjaya kamu satukan. Rasa yang cukup kompleks dan terperinci. Terima kasih, tuan-tuan juri yang arif lagi bijaksana. Tapi, macam ada benda yang kurang lagi. Sekarang, tiba giliran Bobo Boy pula untuk ke meja juri. Saya persembahkan Tom Yum Fusion Tok Abah. Selamat menjamu selera ya. Nampak simple, tapi rasanya boleh tahan. Dari mana kamu belajar masak Tom Yum ni? Oh, dari atuk saya, Tok Abah. Resepi keluarga turun-temurun. Tom Yum yang agak unik.
Tak pernah lagi aku rasa tom yam sebegini rupa. Terima kasih. Apa pendapat kau, Kasa? Masing-masing ada kelebihan. Rasanya boleh menang ke tak ni? Boy dah lakukan yang terbaik dah tu. Setelah berbincang, kami berdua telah pun mencapai kata putus. Buah langsat, buah strawberry. Keputusannya adalah Sari. Sari? Mungkin. Aku gagal. Tak mungkin. Nanti dulu. Aku cuma kata seri. Aku tak kata pun gagal. Apa kata kalau kita campurkan kedua-dua tom yam ni? Ha? Boleh ke macam tu? Bolehlah. Dia kan juri. Daun sirih, daun kari. Ni dia tom yam yang ku cari. Dua-dua hidangan ni memang ada kekurangan. Tapi ia jadi hidangan yang lengkap apabila digabungkan. Tahniah! Betul ke ni, Tuan Guru? Betul! Kuali, kamu berhajat untuk mewarisi segala ilmu masakan dariku. Aku hadiahkan buku resepi aku ni untuk kamu. Nah! Terima kasih. Saya akan belajar semua resepi ini sampai saya jadi chef yang terkemuka. Dan kamu pula, aku hadiahkan benih okwan ni. Tanamlah dan jaga baik-baik. Terima kasih, Tuan Guru Gaharum. Tahniah, Boy. Hebat juga kamu masak tadi. Terima kasih. Tapi taklah sehebat kau. Tom Yam Sakti, nama diberi. Kamu berdua nampak serasi. Tak, Pops, belum ada chef lagi. Apa kata jemputlah si Kuali? Bagus juga cadangan itu. Boleh aku masak sedap-sedap semasa kalian jalankan misi. Wah, tapak dapat ahli baru. Tak sia-sia kita kena belasah dengan Boboiboy. Aku ingin minta maaf pada kalian atas semua perbuatanku. Dek, ingat boleh minta maaf macam tu je ke? Teruk kapal agak sefek kau kerja kan? Walaupun memang dah teruk dan buruk. Budak ni. Aku terlalu ingin mengejar cita-cita sampai aku gunakan kalian untuk kepentingan diri sendiri. Maafin aku ya, teman-teman. Tak apalah. Kau dan Boboiboy pun terdapat juga apa yang korang nakkan. Betul tuh. Beruntung betul aku dapat mewarisi buku berharga ini. Macam-macam ilmu ada di dalam nih. Apa kata aku masak nasi goreng spesial Galaxy? Letak telur mata 2 biji. Boleh? Maaf diterima. Bila kau nak mula masak untuk makan tengah hari ni? Buat apa masak? Kita kenduri tom yam lah. Atuk pun dah tak sabar nak rasa tom yam kamu ni. Boleh. Jom, Kuali. Sedapnya. Terbaik. Memasak secara berpasangan. Apa kena mengena survival dengan bahan-bahan ni? Inilah bahan-bahan yang boleh menyelamatkan kamu jika kamu tersesat di planet asing. Masak sekarang! Macam mana nak masak ni? Aneh je bahan-bahan ni. Tiada masalah. Tukaran makanan. Weh, mana boleh guna kuasa? Boleh. Kamu boleh guna kuasa dalam ujian ni. Asalkan jangan tukarkan terus jadi makanan. Boboiboy, kuasa 3. Okey, Gopal. Arahkan kami untuk memasak. Okey, ambil tu, basuh. Peti, kau nyalakan api. Daun, potong tu. Baik. Tak payah, kita pun ada kuasa. Jom masak. Apungan graviti. Potongan lado.
Tapi, kita nak masak apa ni? Ha, kita buat sup special. Sup buat apa? Buat biskut lah. Baru sedap. Ha, tak boleh. Biskut kau dah sedap. Ish, apa kau kata? Hai, teruskan masak. Biarkan berbudak tu bawa boy. Weh, lepaskan mangkuk ni. Aku nak guna untuk adun biskut aku lah. Ih, bagi mangkuk ni. Aku dah letak sup lah. Siap. Siap pun. Sedap baunya. Masakan apa ni? Inilah laksa. Mana? Laksa. Kamu panggil saya? Bukan Laksmana. Maksud Gopal, laksa ni nama mana? Hah? Apa benda kau merepek ni? Hah? Ini seperti masakan mak saya. 100 markah! Hooray! Sekarang kita ke meja Yaya dan Ying. Apa benda ni? Apa salah ada dua jenis makanan? Tak mengikut arahan. Macam aneh. Biskut apa ni? Alamak, minum su ni untuk hilangkan rasa biskut tu. Pedas! Cuma api ke apa ni? Ayah, pedas sangat ke? Teruk sangat ke biskut dan sup ni? Biar aku rasa. Jangan Laksmana. Tak jadi apa-apa. Macam mana Laksmana? Okey je. Okey. Biar betul. Laksmana ni tak ada lidah ke apa? Berapa markah kami Laksmana? Hah? Markah? Kosong! Kosong? Saya suruh buat berpasangan. Bukan seorang buat satu. Kamu ni tak faham bahasa ke apa? Kita dah ketinggalan ni. Kena buat betul-betul dalam ujian ni. Sudah. Adakah kamu bersedia untuk ujian fokus? Sedia Laksmana. Lepaskan gorila tapops! Gorila Tapops? Kita kena lawan gorila tu ke? Apa kena mengena gorila ni dengan fokus? Fang, tunjukkan! Baik, Komander. Jaga-jaga fan. Ngerinya. Mulakan! Tepuk amai-amai belalang kupu-kupu. Apakah? Mak upah susu. Ini adalah ujian fokus. Kamu perlu main tepuk amai-amai dengan gorila ni. Tanpa kuasa dan tanpa kesilapan. Tepuk amai-amai belalang kupu-kupu. Tepuk adik-pandai mak upah susu. Susu lemah manis, sandang kelapa muda. Adik jangan nangis, emak ada kerja. Wah! Hebat, Fang! Bagus! Sekarang giliran kamu semua. Markah akan dikira berdasarkan sejauh mana lagu berjaya dinyanyikan. Tepuk amai-amai je. Apa susah? Tunggu Gopal. Ya aku ajar si gorila ni. Tepuk amai-amai belalang kupu-kupu. Tepuk abang pandai. Adik lah, bukan abang. Hati-hati, kalau korang silap, gorila tu akan marah. Aduh, baru sekarang aku dah cakap.
5% lagu dinyanyikan. 5 markah untuk Gopal. Next! Ya, takutnya. Kalau silau macam mana? Boleh tak kami lalui ujian ni sama-sama? Boleh. Tapi markah kamu akan ditolak 30. Setuju? Setuju. Amai-amai belalang kupu-kupu, Tepuk adik pandai, emak upas susu. Selama manis santan kelapa muda. Adik jangan nangis, emak ada kerja. Tepuk amai-amai belalang kupu-kupu, tepuk adik pandai, emak upas susu. Lemak manis, santan kelapa muda. Adik jangan nangis, emak ada kerja. Terbaiklah korang. Memuaskan. 100 markah. Tolak 30, tinggal 70. Sekarang giliran Bobo Boy. Sedia Bobo Boy? Okey, dah ingat. Jom gorila. Mulakan. Tepuk anai-anai. Tepuk amai lah. Bukan anai-anai. 0 markah. Aduh, Tok Abah ajar dulu Pok Anai-Anai. Ujian telah pun berakhir. Mari kita lihat sama ada markah kamu semua cukup untuk lulus ataupun tidak. Komander. Inilah markah keseluruhan korang semua. Apa? Kita orang dapat 53 je? Aku dapat 56 markah. Terbaik. Markah kau lagi tinggi dari kita orang. Maaf, aku tak sengaja. Aku dapat Yeay! Lulus! Apa? Lulus? Bila masa kamu lulus, ha? Bukan atas 40% lulus ke laksa mana? Atas 80% baru lulus. Apa? Perasan lulus. Jadi, kami semua gagal. Macam mana ni? Menghampakan. Korang semua akan diluluskan. Apa? Biar betul. Betul lah. Tahniah semua. Tahniah. Oh, dah lepas pukul 7 dah. Hush, nasib baik. Kalau tak lepas ujian kental ni. Bila masa kamu lepas ujian kental Tapops ni? Laksamana kata kami dah lulus ujian tadi. Tidak. Tadi itu bukan ujian kental. Apa? Tadi itu ialah ujian-ujian untuk melayakkan kamu duduki ujian kental. Jadi, kami belum ambil ujian kental lah ni. Belum. Ujian kental akan bermula esok pagi. Ada ujian lagi. Kamu betul-betul nak lalui ujian kental Tapops? Yelah, semana? Kamu tahu apa akibat kalau kamu gagal ujian ni? Kami akan didenda. Lagi? Dan akan dibuang dari Tapops. Tahu tak apa. Semoga berjaya. Jangan risau, Komander. Kami akan lakukan yang terbaik. Apa kamu ingat terbaik kamu cukup baik untuk ujian ni? Ujian kental kat planet ni? Ya, planet Volcania. Planet yang penuh dengan gunung berapi dan lava panas. Ujian kental ni macam mana sebenarnya? Ujian kental adalah ujian simulasi. Kamu perlu dapatkan pausfera yang terletak di planet Volcania tu. Nasib baik simulasi je. Kat mana pausfera yang kita orang kena dapatkan tu? Situ. Puncak gunung berapi. Puncak gunung berapi? Ya. Simpan tenaga kamu sebelum sampai ke puncak. Dan ada 2 pasukan yang akan terlibat. Pasukan A dan B. Dua pasukan? Ya.
Pasukan B terdiri daripada kamu semua. Kita orang satu pasukan. Terbaiklah. Kalau macam tu, mana satu pasukan lagi? Pasukan A sudah pun berada di planet Volcania. Diorang dah berada dekat situ. Ayo, mesti diorang nak rebut power sphere tu juga. Sudah! Masa untuk mulakan ujian kental. Ocobot, Ya, Lakshmana. Ocobot. mulakan sekarang! Baik, laksanakan sekali. Apa wah? Mulakan ujian kamu sekarang! Pergi! Cantiknya planet ni. Itulah gunung berapi yang komedi cakapkan tadi. Kita kena pergi situ untuk dapatkan power sphere. Jangan risaulah. Simulasi je semua ni. Panas! Lari semua! Simulasi pun panas ke? Mari kita lihat sejauh mana pasukan Boboiboy sanggup pergi untuk lulus ujian kental ni. Kita dah sampai di kaki gunung berapi. Macam mana nak lepasi sungai ni? Tenang je. Lompatan itu. Weh, lintas seorang je. Tolong aku juga. Dengan gravity. Cepat lintas. Baiklah, Yaya. Jom, Gopal. Tunggu aku, Wawai! Kejar, Wawai! Tunggu! Cepat lompat. Jaga-jaga, Gopal. Wawai! Wawai! Kau okey tak? Aku okey. Tapi, kenapa simulasi pun sakit macam ni? Sebab semua ni bukan simulasi. Minta maaf semua. Memang kebiasaannya ujian ini dilaksanakan dalam simulasi. Tapi Ada tapi-tapi. Dalam masa terdesak, ujian ini perlu dilaksanakan dalam situasi yang sebenar. Situasi sebenar? Tak kena terlalu berbahaya, Lakshmana. Kalau kamu rasa ujian ini terlalu bahaya, kamu dialu-alukan untuk mengalah. Oh, boleh mengalah rupanya. Jom, Boy. Ish, mana boleh mengalah? Kita kena teruskan. Fang, kau kena tolong. Mana Fang? Dia jatuh ke dalam sungai lava ni kot. Selamat tinggal, Fang. Kau tinggalkan kami sebelum jadi popular. Apa yang kamu merepek ni? Fang dah maju ke hadapan tanpa kamu. Teruskan ujian ni sekarang! Baik, Lakshmana. Haiya, apa pasal Fang jalan dulu? Tanya. Patutnya dia yang tolong kita. Jom, Boboiboy. Jom. Tak nampak pun si budak Fang tu. Sikit lagi, Gopal. Aku dah cakap guna kuasa kau. Tapi kau tak nak. Kan Komander suruh simpan tenaga. Tak ingat ke?
Ingat, tapi penat. Akhirnya sampai juga. Bobo Boy, tengok tu. Hah? Aduh, sabarlah. Aku baru sampai ni. Hah? Paus Vera? Yeay, kita dah berjaya. Jom. Tak adalah susah mana ujian ni. Tusukan bayang. Boy! Hah? Kau, Frank? Day, apa kena dengan kau ni? Maaf, aku tak boleh benarkan korang dapat Paus Vera ni. Kenapa pula? Kan kita satu pasukan. Bila masa? Aku dalam pasukan satu lagi lah. Apa? Komander, apa Fang merepek ni, Komander? Benar. Feng dan pasukan A sebenarnya ditugaskan untuk menghalang korang. Kalau kamu nak lulus ujian ni, kamu kena kalahkan pasukan A dan dapatkan Paus Vera tu. Tapi Fang tu seorang je. Mana boleh kira satu pasukan? Siapa cakap aku seorang je? Pasukan A, tunjuk muka sekarang. Baik. Ya. Perkenalkan, Sai dan Shilda. Ini ke lawan kita? Hai, apa khabar? Saya Bobo Boy. Apa kau buat, ha? Diorang tu musuh kita, tahu tak? Musuh apa? Tu tugas diorang je lah. Topi dia boleh terima balik lah. Ini budak-budak bumi yang kita perlu halang. Mudah. Kan aku dah kata, lemah je diorang ni. Apa kau kata, Frank? Mari sini kau! Dan padu! Tendangan laju! Lantas bola! Ya! Hah? Perisai tu ada kuasa. Hati-hati. Perisai Shilda boleh menyerap dan lantunkan semua. Diam! Apa pasal kau bagi tahu dia? Ha? Berbuallah semana. Semua benda dia boleh lantunkan? Tak mungkin lah. Sakit? Kau ingat kau hebat sangat ke? Yelah, aku tak hebat. Serangan mulut pun dia boleh balas. Jangan putus asa, Gopal. Kita serang lagi. Tepat. Berani kau! Tolakkan gravity! Ya! Ya! Ha! Pertahanan perisai! Boboiboy! Hah? Dapatkan power spare tu cepat! Tapi kau okey ke? Jangan risau pasal aku! Dapatkan power spare tu! Dan ujian ni akan terus tamat! Baik. Kuasa elemental. Bobo Boy angin. Start angin. Hey, jangan tinggalkan aku! Kau ingat kau boleh lari? Lambayang! Marah! Tangan bayang! Ya! Kita semakin dekat! Letakkan perisai! Okey, Kaya! Lontaran zigzag, topi perisai! Hah? Pasal sama! Masih laju? Ya! Ying!
Mengalah dia, Bobo Boy. Ya! Kita kena hentikan hujan ni, Laksamana. Mereka dah di luar kawalan. Hentikan? Jangan harap! Jangan dekat. Jangan apa-apa kan kawan aku. Ini budak bumi yang dikatakan hebat. Mudah. Makan makanan. Boy, tolong! Bobo Boy, kau okey ke? Kenapa kau perlu buat sampai macam ni? Maaf, aku terpaksa ikut arahan. Tak payah kau nak minta maaf, Feng. Mana Gopal? Tu. Kawan-kawan aku! Sekarang, giliran kau pula budak Bobo Boy. Sudahlah tu. Kita dah berjaya halang diorang. Kau kesian. Sejak bila kau jadi lemah macam diorang ni, Feng? Lemah? Kau kata kita orang lemah? Aku akan tunjuk kau siapa yang lemah. Kuasa elemental. Bobo Boy api. Kuasa elemental baru? Ini yang aku nanti-nantikan. Hebat! Mari kita main. Tumbukan berapi. Tangan payah. Tendangan berapi. Panas. Sakit? Ya! Makanan, kopi, perisai! Tak kena. Rempuhan perisai. Cukup! Cukup. Mana cukup? Serangan api bertubi-tubi. Bobo dapat kuasa baru. Tumpukan tinju berapi. Elak! Rasakan. Giliran diorang pula kalah. Jom, kita ke situ. Apakah? Nampaknya gunung berapi itu dah semakin aktif bila terkena tumbukan Bobo Boy. Tolong hentikan hujan ni, Laksamana. Gunung berapi nak meletus. Kami dalam bahaya. Siapa yang lemah sekarang? Tenang, Bobo Boy. Ingat siapa diri kau. Kau dah menang. Belum lagi. Pusaran maksima. Kau ingat serangan mudah ni boleh perdayakan aku? Kopi berapi. Ambil balik. Ya!
Laksmana? Berhenti! Ujian sudah pun tamat! Tapi, diorang ni dah melampau. Cukup. Tenang, Bobo Boy. Tenang. Relax, Bobo Boy. Jangan marah dah. Semuanya dah tamat. Gopal! Ya, Yik! Mana korang? Cepat! Kita kena lepas sekarang! Maaf semua. Aku tak dapat kawal perasaan aku tadi. Tak apa, Boboiboy. Yang penting semua dah selamat. Kami pun nak minta maaf. Kami terlebih-lebih sangat tadi. Hebat. Kau memang hebat. Hebat! Kamu gagal bawa pulang Power Spera tu. Kamu akan dibuang dari Tapops. Kejap lah mana? Apa kejap-kejap? Bila masa? Inilah rancangan Ying tadi. Cepat! Keluarkan Power Spera ni, ya! Tubuhkan padu! Ini barulah betul-betul hebat! Terima kasih, Laksamana! Kamu semua lulus ujian kesal Tapops! Yeay! Lulus! Terbaik!